Hai korang, Alhamdulillah kami selamat sampai ke Santai Retro Riverside. Perjalanan dari Kelang ke Sungai Perak mengambil masa 1 jam 50 minit. Dekat sini kita boleh pilih tapak kemah sendiri. Sementara tengah mencari tapak yang sesuai untuk pasang kemah, jom ikut saya tengok kawasan campsite Santai Retro ini. Kawasan mandi luas, air pun tak dalam, sesuai untuk budak-budak mandi. Tapi ada soalan ibu bapa tahu. Bila dah jumpa tapak yang sesuai mengikut saiz kemah, apa lagi? Pacatlah kemah. Masa ni kami ambil 2 tapak je. Kawasan campsite ni sangat luas dan tenang. Malam ni hanya kami 2 keluarga je yang bermalam di sini. Kawasan campsite juga terletak di kawasan dusun buah-buahan. Suasana di tapak camping menjadi riuh rendah apabila kami sibuk menyediakan makanan untuk makan dengan hati dengan aroma masakan yang menyerakan. Pada waktu malam, suasana di tapak camping begitu sunyi dan tenang. Hanya kedengaran bunyi air sungai yang mengalir lembut di tepi kawasan perkemahan menambahkan lagi ketenangan malam yang penuh kedamaian. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi macam biasa lah, rutin bila bercamping. Masak dulu, buat kopi-kopi dulu. Okey, kopi dulu tu. Pusing di kawasan ni, tak ada. Pusing. Ada pokok, banyak pokok buah. Ada pokok, ada banyak. Ini kalau musim buah ni, Pak Tan dengan Mak Tang cakap makan je. Makan kat sini lah. Kalau balik tu lain cerita dia. Ni makan kat sini. Rambutan.
Cabut. Hutan, ada pokok durian, ada pokok pulasan. Tapi pulasan tak buah hari. Pulasan belum berbuah. Kan ni. Nampak? Ya dah ada, tapi tak masih kecil. Okey. Kawasan dia besar. Kat sini dia tak sediakan tapak. Cuma kawasan ni boleh duduk parking mana-mana je. Kan? Boleh parking mana-mana je. Lepas tu orang jalan masuk, situ surau. Situ surau. Tu toilet. Sana toilet. Terus jalan masuk. Terus jalan masuk sini. Jalan masuk. Masuk. Tu tempat Patan dengan Mak Palepak. Kat situ ada kedai kopi juga. Lepas petang orang pergi kedai kopi. Kami buat kat sini. Kemah kami kat sini. Parking kat situ. Sebab hari Sabtu ni tak ada ni. Semalam kami masuk hari Sabtu, ni hari Ahad, tak ada orang. Kan? Masuk sini. Lepas tu kemah. Depan tu dah sungai. Kalau budak-budak yang suka dia tak dalam pun. Nampak? Buah, ada buah rambutan. Ada buah apa? Kedondong. Kedondong. Nampak? Ada buah. Mah mata kucing. Durian ni ada durian. Kita orang apa durian ni? Kan? So, pagi ni lah. Prepare nak masak dulu. Buat apa yang patut. Hari ni 2 biji kemah aja. 2 biji kemah. 2 keluarga. 2 keluarga je. Jadilah. Okay. Macam biasa lah. Kawasan air dia. Air. Yang. Okay. Tu. Sana. Ni sampai sana campsite semua. Atas pun sama, campsite juga. Sampai ke ujung. Okey. Jadi sini. Budak-budak lari bawa terus. Kat sini. Di sini pun boleh buka sebenarnya kalau ada flashlight kan. Pasang fly. Pasang. Boleh kemah tepi-tepi ni pun boleh. Budak tu lari ke situ. Kan? Lepas tu terus sampai sana. Campsite. Oh lain. Ni padan dia. Di sana boleh tapi mandi mana-mana je. Ada sebab air dia kuat tau. Belah sana air dia kuat. Belah sini tak. Dia juga terkayu. Datang ke campsite Santai Retro Sungai Perak. Okay. Baik. Pagi ni kita buat apa ni? Pagi ni buat Maggi goreng. Okay, Maggi goreng. Yang ini goreng nugget terlipit. Okay, nugget dulu. Itu rahsia nasi goreng. Nasi goreng. Yang ini jagi mana terdapat kelah ke? Oh, dapat kelah ke? Siapan. Kerik. Pakai cengkerik sudah. Bagi dapat situ. Boleh kat kajupan. Mancing.
tu baling kat situ. Sana. Itu jadi batu tu saja. Apa tu baling dekat ujung sana yang gelap sikit tu, nanti dia ke sana sikit. Okey lah. Yang gelap jangan sampai ke dalam ni. Kalau turun ke tepi sikit sana kalau turun. Ini kan cetek sikit Situ cetek. Kalau tak nak turun baling ke sana. Dan dalam sikit. Okey lah tu. Yang gelap tu dalam. Tak kono-kono. masak untuk makan tengah hari.
Shot.